Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. So, hari ni kita ada sebuah Gavilac. So, ni saya tak nak cerita panjang. Gavilac ni masalah steering sengit. Bila sengit, owner cakap dengan kita, steering sengit makan tayar. Kita cakap dengan owner, steering sengit tu punca daripada cushion steering rack dengan steering rack dah ada simptom. Untuk cushion ni, dia pakai silikon. Silikon ni bukan tak okey, tapi pastikan brand yang berkualiti. Kalau tu brand tak berkualiti, jadi macam gini. Steeringnya boleh bergerak. Bergerak. Ni silikon tu tengok. Yang sekarang punya ni kita pakai yang ori. Pakai yang ori pun sama juga pakai yang ori. Ada dua ori. Okay, so sebelum kita tukar cushion tu cakap dengan owner. Sebab kita buat full checking. Bila full checking, steering ni ada masalah. So kita takut nanti tukar cushion ada bunyi. Ada bunyi. So kita tukar sekali steering rack ni sebab dalam dia dah terlalu banyak free. So saya pakai tangan je ni. So bila ada load ni memang ketukan dia memang sangat kuat kat dalam ni. Settle untuk bahagian steering lari. Kita balik pula kepada seleser babus. Seleser babus pun pakai silikon juga. Yang asal owner cakap besi tu boleh belaga. Kita dah tukarkan juga dengan yang brand aftermarket yang berkualiti. So kita tengok tu seleser babus tu kita dah tukarkan. Seleser babus. Okay, so untuk steering sengit dengan untuk makan tayar kita dah settle. Tapi kita cakap owner, seloknya nanti tayar ni nak kena tukar sebab risiko bocor. Meletup benang dah nampak tinggal benang gitu. Okay, selesai tebakan suspension. Owner cakap dengan kita pun repek dia berbunyi. So bila berbunyi kita check lah, repek dia dah terlalu nipis. Apa tu kita boleh tengok repek dia memang nipis, pakai habis punya ni. Ni sikit lagi memang di serotol tu bertemu dengan besi. Sebab kenapa? Dah terlalu nipis. Dia makin rendah, dia punya pemegang repeknya makin keras. So kita nak tengok pemegang rotor diesel tu makan atau tak makan. So memang pada asalnya rotor ni makan. So kita bagi dua pilihan dekat owner, antara skim ataupun baru. So owner pilih skim lah. Cuma kita cakap dengan owner awal siap-siap. Kalau kita makin nipis ni, kita takut repek tebal lagi ni, dia dah start bunyi. Sebab dia lagi tempat panas tau. So, kalau contoh di serotol makin nipis. Lagi satu risiko di serotol tu crack. Pecah tu kebarangkalian boleh jadi, tapi biasa dia akan crack sebab tu terlalu nipis. So kat sini kita boleh tengok dia tak terlalu nipis, kira tebal lagi. So kita cakap dulu siap-siap dengan owner, takut jadi isu. Bila berepek ni tebal lagi, apa di serotol ni dah berbunyi. Bila brake berbunyi, so itu sebab punca. Okay, so pentingnya kita jaga berepek sebab kenapa tau. First sekali, yang untuk kes kereta ni, berepek dia ni kan dah nipis kan. So piston tu jadi terlalu terkeluar. Bila terlalu terkeluar, risiko untuk repair kit yang dekat kaliper ni oyak, terluka, masuk abuk, boleh jadi. Sebab yang belah kiri piston dia dah nak terkeluar dah, repair kit dah nak tercabut ada punya getah dia. So risiko dia tu. So kita takut nanti next ada masalah brake bocor lah tu, tak nak. So kita dah nampak benda tu berapa dah haus, repair kit tu dah terkeluar, kita betulkan balik. Masukkan balik piston tu. Kita tengok kalau kita dalam tu tak terlalu kotor, serviskan balik, masukkan balik. Okay, so ni kita boleh nampak pinggir lipa. Untuk pinggir lipa kita ni dia dah start bunyi. Sebab orang cakap bila brake dia dah berbunyi petak. So kita boleh tengok ayat ni. Ni pinggir lipa yang baru. Kita tengok ada free tak? Tu pertama okay, dah fit. Kalau tidak daripada yang lama memang bunyi ketukan dia ketak. Ni kita ketuk bunyi ni ketak. Tu settle lah tu untuk bahagian bunyi bila brake. Ini pertama sekejap. Okay, owner pun minta kita serviskan sekali minyak gearbox dia. So untuk sampai brake ni dia ada CVT. So bila CVT kita nak kena tengok auto filter dia minyak dia hitam ke tak. Kalau yang ni minyak dia boleh tahan gelap, pencegahan awal. Kita cakap kawan nak minta tukar auto filter sekali. Ni auto filter dia. First sekali kita buka dulu minyak dia tu. Bila hitam kita cakap owner recommendation untuk tukar auto filter. So owner pun proceed lah tukar. So distributor ni pastikan pakai clear reaction yang ada scan komputer. Kalau manual tu bukan tak boleh. Untuk manual tu kita just ikut kita punya rasa je. Kalau betul pakai scan,
kita ada kita punya bacaan kat komputer. So dia tahu pressure minyak tu cukup atau tak cukup. Bila kita ke addiction. Tu penting. Okay, so saya nak tunjuk untuk bahagian atas. Kereta ni ada masalah leaky. So owner minta next appointment. So ni kita dah basuh enjinnya. So next kita boleh tahu leaking dia dekat mana. So kita boleh tengok ni. Enjin kita dah basuh. Ni bekas-bekas minyak lama memang leaking teruk. Bahagian-bahagian apa ni. Bahagian-bahagian sikit ni nanti orang cakap sekali dengan Danny Bell. Sekali dengan Danny Bell. So untuk next appointment owner dah bersedia bayar. Sebab kita kalau kita nak buat kita akan check, double check. Apa tu checking. So untuk next owner dah bersedia bayar. Tak adalah kita tak ada checking, kita ada masalah, keluar bengkel ada masalah, tak nak. So itu sajalah perkongsian saya hari ini. Semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share page Jalan Auto. Assalamualaikum.